Ya Allah. Okay? Alright. Okay. Peaceful. Sekarang ni, sekejap. Saya mutekan semua orang dulu. Sebab saya nak tunjuk contoh. Okay. Sekarang ni, bila nak menyebut sesuatu bunyi yang dah digabungkan dengan tanda, first kali tuan puan kena bunyikan huruf dulu. Asas bunyi huruf. Tadi macam huruf fa, bunyi dia ialah f. Letakkan gigi kapak atas kepada perut bibir bawah. F. Itu. Mula-mula bunyi huruf. Kedua, baru kita masukkan bunyi tanda. Contoh, nombor 1. Sekejap. Okay. Bunyi huruf fa bila gabung dengan bunyi baris atas. Okay, fa bunyi dia ialah f. Baris atas bunyi dia ialah a. So kita gabungkan fa. Macam tu. Fa. Bunyi huruf dulu datang. Baru bunyi tanda ataupun bunyi baris. Okay, setakat ni okey? Clear tak? Terpakai pada semua huruf. Bila berbaris, datangkan dulu bunyi huruf. Baru bunyi baris atas. Boleh tak guna standard contoh baris atas fathah? Boleh tak guna standard contoh baris atas fathah? Maksudnya? Standard. Maksud nama lain bagi baris atas ke? Baris atas saya mudahkan sebab mungkin ada yang tak kenal. Kenapa kita panggil baris atas? Sebab dia duduk di atas huruf. Ataupun nama lain dia fathah. Fa. Fa. Nampak senyum. Fa. Okey. Tu nombor 2. Okey, fa baris bawah. Okey, ingat balik. Bunyi huruf f. Baris bawah bunyi I. So kita gabungkan kedua-duanya. Fi. Fi. Dengar tak? Ada bunyi angin dan kita rasa berjalan. Baru bunyi baris. Fi. Gitu. Kemudian baris depan. Fa baris depan. Okey, fa bunyi fa ialah f. Baris depan bunyinya u. Gabungkan. Fu. Fu. Kalau kita laju, fu. So sekarang jom kita cuba gabungkan ketiga-tiga ni. Daripada fa, fi, fu. Okay, kita cuba slow motion dulu. Perlahan-lahan dulu. Fa, fi, fu. Okay, sekali lagi. Fa, fi, fu. Sekarang kita nak gabungkan tuan puan. Fa, fi, fu. Ya. Okey. Boleh tuan puan setakat ni? Okey. Alhamdulillah. Alright. Sekarang ni, jom kita pergi kepada baris, 2 baris atas, 2 baris bawah dan 2 baris depan. Okey, 2 baris atas dahulu. Okey, tadi kita sebut macam bunyi baris atas, cuma tambah N kat belakang. Okey, jadi fa baris atas bunyi fa. Kalau ada 2 baris, dia jadi, cuba komen sikit dia jadi apa? Pandai. Dia jadi fan. Bukan fan, tapi fun. Fun, fin, fun. Bukan, okey. Nombor 2, nombor 5 dengan nombor 6 ni tuan puan hati-hati. Sebab macam saya sebut tadi, banyak logat dia jadi fan. Bukan fan tuan puan yang ni. Tapi fin. Fin. Dan nombor 6 ialah fun. Bukan phone. Bukan phone yang kita pegang ni. Bukan. Tapi fun. Macam tu. Okey. So kita cuba sebut tiga-tiga ni. Untuk nombor 4, 5, 6. Fun. Fin. Fun. Okey. Boleh?
Alright. Settle untuk 2 baris. Lama tak dengar Ustazah menyanyi huruf. Okay. Alright. Setakat ni tuan-puan, untuk nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada persoalan tak? Sebab saya nak dengar suara tuan-puan pula. Okay. Alright. Sekarang tuan-puan boleh buka. Boleh buka lah mikrofon sebab saya dah buka dah semua. Oh, laju. Okey, kita nak cuba sebut nombor 1 dahulu. Ikut bersama saya. Fa. Okay. Nombor 2. Fi. Okey. Nombor 3. Fu. Okay. Sekarang tuan-puan ambil satu jari. Buat macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah tu. Okey. Okay, kita nak bergerak bersama jari sekali. Okey. Bila tunjuk atas membawa maksud dia sedang berbaris atas. Ikut saya. Fa. Lagi. Fa. Bila baris bawah agak-agak tunjuk mana? Tunjuk Bawah. awak fi. Fi. Okey. Depan tunjuk mana? Fu. Macam nak angkat ni tuan-puan, telunjuk masa tahiyat. Okey. Kita gabungkan empat pergerakan saya. Fa, fi, sekali dengan gerakan. Saya nak tanya tuan-puan, saya sebut tadi pa, pi, fu ataupun pa, fi, fu? Panjang ke pendek tu? Pendek. Jadi jangan tu, jangan bawa, jangan fa, fi, fu. Nah, suara tu. Fa, Fu tu tunjuk saja kan naik balik satu. apa dia? Tunjuk je atau naik? Tengok ikut kedudukan baris macam mana. Kalau baris atas tunjuk atas. Sekali lagi bersama dengan saya, baris atas saja. Fa. Fa. Okey, sekali lagi. Fa. Okey, tunjuk bawah sebab nak baris bawah. Fi. Fi. Baris depan, tunjuk depan. Fu. Macam tu. Sekarang kita nak gabungkan ketiga-tiga dengan tempo yang bersambung. Cuba dengan saya buat dulu. Fa, fi, fu. Ya. Pandai macam tu. Okey, pendek tuan-puan. Dia tak ada yang memanjangkan dia. So suara pun kena pendek. Gitu. Okey. Alright. Jom kita nak pindah nombor 4, 5, 6. Tuan-puan dah ready ke? Dah ready. Alright. Sekejap. Macam ada yang bincang masalah dunia belakang tu. Tutup mic ah. Okey. Alright. Masya Allah. Okey, 2 baris. Okey, 2 baris atas. Angkat tadi satu jari kan tuan-puan? Angkat lagi satu. Jadi piece. Jadikan piece. Macam nak ambil gambar Okey. Bila fa baris, 2 baris atas, pan. Okey, tukar 2 baris bawah, fin.
Fin. Okey. Dua baris depan. Fun. 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 Kalau ada mata yang jahat tu, cucuk mata dia. Sekali lagi. Fun. Okey. Alright, sekarang kita nak gabungkan ketiga-tiganya. Fun. In. Fun. Sekali lagi. Fun. In. Fun. Macam tu. Ustazah dalam bilik tu orang. Bilik sorang-sorang. Okey, tak apa. Tak ada cucuk mata, boleh cucuk mata. Masya Allah. Tak tunjuk, tak cucuk mata orang, tak apa. Tunjuk kamera. Tunjuk Ustazah. Okey. Ya. Ustazah, fun tu tanwin tu tanda sukun kan? Macam mana boleh bunyi fun ya? Fun tu tanwin tu tanda sukun kan? Macam mana boleh bunyi fun? Oh. Daripada Elisha yang tanya. Okey. Ni tuan-puan fahamkan betul-betul. Dua baris. Sekejap ni saya mutekan semua dulu. Okey. Dua baris. Ni dia. Sekejap. Kita balik pada kotak tadi. Ada yang tanya, kenapa ada huruf N kat belakang? Ataupun macam mana boleh menghasilkan bunyi an, in, un? Sebabnya, fahamkan macam ni. Dua baris ataupun tanwin, kalau yang biasa guna tanwin, silakan. Yang biasa guna dua baris, dia sebenarnya adalah daripada nun mati. Okey, daripada huruf nun yang mati. Okey, contoh. Macam huruf fa tadi, fa dua baris atas, asalnya ialah Allah. Daripada fa baris, satu baris atas, selepas dia ada nun mati. Itulah dia sebenarnya. Dua baris atas, dua baris bawah, dua baris depan terhasil daripada gabungan satu baris berserta dengan nun mati. Sebab itu ada huruf nun ataupun berakhir dengan huruf N. Yang kita gelar dua baris ni ialah daripada nun tambahan. Nun tambahan. Sebab itu berakhir dengan fan, fin, fun. Jelas ya? Dia takkan bunyi tiba-tiba bunyi huruf lain. Bunyi huruf fa ke faf. Tak. Dia tetap bunyi huruf N ataupun huruf nun. Sebab itu kalau tuan-puan yang mana yang dah masuk tajwid, yang dah mana dah kita kata dah level-level MQ, sebab itu kalau belajar hukum tajwid, nun mesti ada tajuk nun sakinah dan tanwin. Betul tak? Nun sakinah ataupun nun mati dan tanwin. Sebab dua-dua ni dia takkan lari. Itulah asalnya. Dua baris berasal daripada nun tambahan, nun yang mati. Okey? Boleh ya? Mulut Ustazah masa fun last tu macam senyum semula tak muncul dah. Masa fu muncul saja, betul ke apa yang saya nampak? Adakah itu? Okey. Betul tuan-puan. Maknanya sukun terbaliklah kat Ustazah. Oh, ya betul. Sebab mula-mula tadi saya sebut huruf fa ni, tanwin ni dia ada 3 jenis. Macam yang kita belajar hari ini, penulisan dia ialah yang sejenis sahaja. Cuma dia ada 3 jenis tanwin, 3 jenis bunyi yang berbeza. Tapi semua bunyi dua baris, bunyi tanwin, semuanya sama, berakhir dengan nun. Okey? Alright. Oh, Elisha ke? Yang ke Elisha lain. Betul. Okey, berbalik pada soalan daripada Puan Faz. Okey. Tadi ada yang Puan Faz kata, mulut Ustazah masa sebut fun, last tu macam senyum semula, tak muncul dah. Masa fu muncul sahaja. Betul ke apa saya nampak? Okey, sekejap ni saya buka mulut saya balik besar-besar. Okey, tadi saya sebut masa baris depan saja muncul, betul tak? Fu. Tapi bila dua baris ada huruf N atau huruf nun mati kat belakang. Huruf nun dia tak muncul tuan-puan. Dia kita senyum balik daripada fu kemudian n, fun.
Fun. Fun. Nampak? Sebab nun mati bunyi dia ialah en. Macam kita sebut huruf N, tukar en kat belakang. Fun. So tak payah kekal muncul jangan fun. Susah tuan-puan. Fun. Begitu. Itu kita panggil dari segi nak menjaga apa orang kata peralihan suara ataupun peralihan tempat keluar bunyi huruf. Okey. Ustazah tolong ulang nun sakinah tu apa? Terima kasih. Nun sakinah tu nun mati, nun sukun. Bila tuan-puan masuk tajwid ataupun yang dah belajar tajwid, dia dah tahulah. Untuk yang nanti yang level asas nak naik tajwid ataupun untuk yang belum belajar lagi, bila tuan-puan masuk kelas tajwid, tuan-puan akan nampak satu tajuk. Nama dia ialah nun sakinah dan tanwin. Dia akan digabungkan sebab bunyi tanwin terhasil daripada nun sakinah. Begitu. Okey? Alright. So sekarang kita nak cuba sebut sekali lagi. Boleh ya? Alhamdulillah. Okey, kita cuba sebut 2 baris sekali lagi. 2 baris atas berserta dengan 2 jari ke atas. Fan. Okey, 2 baris bawah. Fin. Dan 2 baris depan. Fun. Gabungkan. Fan, fin, fun. Okey, good. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita nak beralih kepada sukun. Okey, tuan-puan. Hamzah. Ni huruf Hamzah, tuan-puan. Ya Allah. Bismillah. Ini namanya huruf Hamzah. Hamzah ni, tuan-puan, anggap macam vokal A, I, U. Hamzah baris atas bunyi A. Okay, sekarang ni kita nampak huruf Fa ni sekarang berada simbol apa, tuan-puan? Ni tanda apa? Cuba komen sikit. Tanda sukun atau tanda mati. Okey. Bila kita nampak, tadi saya sebut, kalau nampak tanda mati, tanda sukun, tuan-puan kena jelaskan bunyi huruf. Okey, bunyi huruf Fa macam mana, tuan-puan? Betul. So, kita gabungkan bunyi A dengan F. Af. Itulah maksud dia. Sekali lagi. Af. Ada 2 bunyi. Satu bunyi A, satu bunyi F. Gabungkan. Af. Itulah maksud sukun atau maksud tanda mati. Okey. Pergi pula kepada Hamzah baris bawah bertemu dengan Fa mati. Okey, Hamzah baris bawah bunyi I. Gabungkan dengan bunyi huruf Fa. If. If. Macam tu. Okey. Kemudian, ini Hamzah baris depan. Tuan rasa bunyi apa? Pandai. Hamzah baris depan bunyi U. Gabungkan dengan bunyi huruf Fa. Uf. Uf. Nampak? Dia senyum balik. Sebab masa U je muncul. Tapi bila huruf Fa dia dah senyum. Uf. Gitu. So, perasan tak? Masa sukun, masa mati, bunyi huruf Fa tu berbeza ke sama je? Sama ke berbeza? Ada yang kata berbeza, ada yang kata sama. Sekali lagi, cuba dengar soalan saya baik-baik. Huruf Fa dalam keadaan mati, bunyi dia sama atau berbeza? Sama je sebenarnya. Yang berbeza ialah yang di depan tu. Sebab itu masa sukun, masa mati, kita kembali kepada bunyi dia ataupun yang gigi tadi tu. Gigi sentuh perut bibir bawah. Tetap bunyi F, Af, If, Uf. Nampak?
Begitu juga dengan huruf-huruf lain. Faham tak? Okey. Alhamdulillah. Faham. Faham. Masya Allah. Okey. Itulah dia melibatkan tanda mati atau tanda sukun. Okey. Sekarang ni tuan-puan, jom kita cuba sebut sama-sama berserta dengan gaya. Okey, sebabkan dia mati tuan-puan, ambil jari satu lagi. Kita tekan macam tu sebab nak mengatakan dia mati. Okey, bersama